Macam mana nak hilang ketagih tengok pornografi? Caranya ialah tengok hak halal. Porno ni mu tengok benda dalam tu. Kalau kita orang lelaki porno tu kita tengok benda. Mu bakal sokok. Contoh. Mu tengok apa? Orang puang ada. Betul tak? Tengok puang ke dia? Kamu tengok lelaki. Jangan awak gitu. Jadi siap pelantar lagi. Faham? Dah naik RM2.5. Tengok benda, tengok orang puang. Baik, tengok orang puang. Tengok dah orang puang. Tengok. Lawak dah sejik. Tengok tak? Tengok tak orang puang? Tak apa, dah sama malu. Tengok tak? Tengok. Dah tengok? Dah apa dia tengok? Hah? Tengok tak? Tengok kat mana? Tengok tekok. Lawak tengok tekok. Kat mana tengok? Hak berakhir kali tengok. Hah? Tengok habis. Depan ke belakang? Depan. Mu suka, mu sama je. Dengan aku sama. Jadi kita tengok tu hak kita ke orang? Dah, kita nikah tak dengan dia? Haram ke halal? Tengok halal. Orang yang ketagih tengok porno, tengok halal. Nabi pesan dah, kalau mu terpergung melihat perempuan di jalanan, Pak Jabatkah, mengherankan kamu, wuyo, wow, comel ya. Baliklah kepada isteri yang halal di rumah. Jelas lagi. Itu jawapan dia. Jadi mu nak tengok tadi hak barang, hak mu tengok hak haram tu, porno tu, hak bini mu ada tak barang tu? Dah tengok tu kan. Daripada akad nikah halal sampai ke mati halal. Betul tak? Kita salah faham, kita ingat umur 60 tak boleh tengok dah tak baik. Hei, siapa ketua? Ni ingat ni hak tua-tua ni, kat gigi royak. Ustaz kata boleh kelih. Balik dah sungguh, balik kau ke bini. Kita umur 74 dah, bini 73. Macam mari semata. Tengok tak kena boleh kelih tengok mu. Lama sungguh tak tengok mu. Modal pun buang kain. Itu pun tak tengok halal ke haram. Tengok puan-puan. Pusing belakang, pusing. Mati kerah gitu, bang. Boleh makan saka. Tak. Tapi halal. Okey? Jadi jawabnya kalau suka duk tengok gambar haram orang telanjang, tengok hak telanjang hak halal. Siapa? Bini kita. Bila kita jawab nikah keterima nikah jangan dengan mas kahwin tersebut itu, maka telah angkat hukum aurat. Tak ada lagi bahagian tubuh dia yang haram kita tengok. Faham tak lagi? Duduk saja boleh. Sekejap. Lama tak tengok. Sekejap kejap. Seminit nak tengok. Seminit. Faham? Hukumnya halal. Okey? Tapi kucing itu lu tengok di cucu jeng.